welcome back to Bella Gas. So, keep going, keep growing. Okay, guys. Hey, 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 come along with me. Welcome to Bella Gas, the place to be. Little moments, dreams we grow, sharing stories as we go. Bella Gas, keep going, keep growing every day with love and smiles along the way. Creating memories, come and stay. Thank you for joining my little story. See you again on another journey. Bella Gas, don't forget the way. So kalau korang tengok, korang tahu dah thumbnail dia apa. So, saya tak payah nak reveal dah. Okay. Pertama, saya nak cakap cantik tak baju saya? Saya beli dekat Mekah. Saya rasa ni baju paling mahal saya beli. Saya pergi sana kan, saya cakap dengan mak saya cakap, "Ma, orang nak beli jubah yang paling mahal." Maksudnya yang satu yang mahal lah. So, saya pilih yang ini. Weh, aku tak tahulah kenapa. Aku rasa macam princess gitu lah. Tapi, itulah, ni kalau kau pakai boot baru dia cantik sebab dia labuh nok. Kalau kau jalan, sapu lantai. Gitu. Okay, so. Berbalik pada topik hari ni, konten hari ni ialah saya nak balik kampung. Okay guys, untuk hari ni balik kampung saya nak packing sikit-sikit je sebab kita orang akan tidur satu malam sahaja. Hari Ahad kita balik. So hari ni hari Jumaat. Maybe korang akan tengok konten saya ni hari kejadian saya perjalanan nak balik. Kalau saya rajin lah untuk edit video lepas tuition malam ni. Saya hari Jumaat, sekarang pukul 6.30. So kita akan cepat sebab mak kita akan ambil kita dekat sini esok. Nice. So inilah beg kesayangan saya kalau nak balik kampung. Aku malas nak bawa tarik-tarik tu. Banyak je yang tarik-tarik tu. Aku bukan nak belagak kan. Kat atas tu ada. Kat situ ada. Tapi guys, memandangkan saya tak bawa kereta. Saya naik kereta dengan mak saya. Jadi kami kena jimat space. Sebab adik-beradik aku ada 5 orang. Bukan adik-beradik aku ada 5 orang. Adik-beradik aku 3 orang. So 3 orang duduk kat belakang dengan aku yang buntut besar macam ni. Yeah, boy. Korang rasa tak muat no. So adik aku pula dengan tak tahulah dia orang kongsi beg ke tidak. Dengan aku bawa beg ni dah confirm dia orang bawa beg tarik no. Aku bawa beg ni je lah. Kita kakak bergaluh je lah. Okay lah, aku malas nak cakap lama-lama dengan korang. Okay, so now. Sorry lah ya. So, benda pertama yang saya akan buat, Bella akan buat. Bella kena check dulu dalam beg ni ada apa-apa tak. So, satu lagi kan. Bella akan tinggalkan husband Bella untuk satu malam. So, korang menondol jangan nak kacau. Satu malam je. Alah dulu berminggu-minggu dia tinggalkan aku malam-malam. Kerja lah. Tapi yelah. Kita revenge lah. Kan. Okay guys. So bag ni best. Dia ada kompartmen ni untuk basah-basah. So saya akan letak bergigi dalam ni. Senang no. Aku tak nak bawa bag banyak. Lepas tu dah ni saya akan letak kecil-kecil tu lah. Spentot, berat. Macam tu lah. Lepas tu sotong-sotong semua kan. Lepas tu, of course, my laptop, my iPad. Saya akan bawa laptop sebab saya suka edit guna laptop sekarang ni. Saya tahu kenapa. Okay, ini memang best. Ini utensil yang Bella rasa macam, kau kena ada no. Sebab apa? Okay, macam ni kan. Dia macam, memang sesuai lah untuk korang nak travel. Memang sangat sesuai. Shower gel, shampoo. So, ni semua kita akan isi-isi semua. Sebab aku penat lah duduk dulu. Okay, sebab nak ceritanya
Family Bella ni jenis yang barang kau, barang kau. Barang aku, barang aku. No sharing-sharing. Kalau dulu kan, bila pergi sekolah kan, Bella pun macam tu. Macam Bella memang tak bagi. Jangan pinjam barang orang. Jangan bagi orang pinjam barang. Sometimes kita tak tahu orang tu pinjam barang kita macam mana. Orang kata sharing is caring. Tapi kita kadang-kadang kita boleh jaga barang orang. Orang tak boleh jaga kita, jaga barang kita. Sakit hati tau. Macam saya tak suka. So saya akan top up yang ni. So pertama je kita cari dulu baju apa nak bawa. 1 hour later. Okay guys, so saya dah decide dah baju apa saya nak bawa. So yang ni kita akan pakai waktu hari balik. Yang ni kita akan pakai dengan jeans. Jeans. Sekejap saya ambil. Bukan dia. Je sekali-kali senang saja. So kita masukkan je dalam ni. So baju ni kita akan pakai malam ni nak balik kan. So saya suka letak di bawah sekali. Ni kalau macam nak pergi makan malam. Balik mandi kan. Lepas tu yang ni baju tidur. Ni kalau makan malam. Kita akan pakai dengan jeans tu lah. Lepas tu baju tidur. Sorry, mana baju tidur tadi? Ni baju duduk rumah lah kalau spare-spare lah. Lepas tu, kita selit je kat sini. Ni spare-spare juga. Letak iPad kat sini. Laptop. Dah siap dah. Okay guys, dah siap dah. Barang saya nak bawa. So, saya tengah pertimbangkan nak bawa barang makeup atau tidak. Sebab satu hari saja dan saya tak tahu orang nak pergi mana. So, kita akan, macam tu je, senang. Senang guys, saya suka bag ni sebab kau boleh sumbat macam-macam. Depan ni ada ruang lagi. 1, 2. Nanti korang tengok link dekat bawah, dekat description. Nanti aku letak. Okay? Tu je lah aku nak cerita dengan korang. So, korang stay tune untuk day 1 pergi Ipoh. So, thank you for watching. Jangan lupa keep going, keep growing. Jangan lupa like, comment and share. Dan subscribe untuk korang dapat notification daripada video saya. So, kalau korang suka video macam ni, komen dekat bawah. Bye. Assalamualaikum.